الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين حمدا نعمه وكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي جلال وجهك الكريم وعظيم سلطان اللهم صل على سيدنا محمد وسيدنا محمد الأول والآخر وقبلنا بهم الحجاب وقبلنا بهم السيئات وترفعنا بها إنك أنت الرجال وتبلغنا بها الصليات من جميع خيرات الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك لك الحمد حتى ترضى إلى ربك ولك الحمد بعد رضا اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وسلم على سيدنا محمد في الملائكة إلى يوم الدين dan bumi hidup sentosa dan aman bahagia, jauhkan sifat hasad dengki, hasad dan dengki, sombong dan tamak dari hati kami. Ya Allah, limpahkanlah rahmat-Mu ke atas negara kami, khususnya negeri Johor Darul Ta'zim. Kurniakanlah kemenangan kepada UMNO dan Barisan Nasional di negeri Johor ini, khususnya di tempat kami, dan kurniakanlah kesihatan yang baik kepada calon kami Tuan Haji Zaidi bin Jaafar, dan berikanlah kemenangan dalam kemenangan kepada PR pilihan raya negeri ke-16 yang akan tiba tak lama nanti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Nah. Okay. Apa bertanya mana tak? Terima kasih. Adul ringgit kita diaktif dalam UMNO. Tapi dia kata jadi cikgu lebih baik daripada jadi wakil rakyat. Yang itu yang dilatih Haji Mak Kutuk saya ganti jadi tempat jadi adul. Masa itu dia masih lagi bersama dengan saya di Universiti Melaya menjadi pensyarah. Dia suka menulis dalam watan. Setiap kali dia tulis dalam watan, dia akan mengkritik Anwar Ibrahim. Sebab semasa Anwar menjadi Presiden ABIN, kan, inilah dia pemimpin pelajar yang mengikut dia. Pernah bawah satu pokok di UPM ada 4 orang pemimpin pelajar pada ketika itu. Saifuddin Nasution, Sabrici, yang UTM itu yang meninggal tu, lagi seorang saya tak tahu. Ini Sabri. Sejahtera, salam makmur, rumit, salam maju Johor. Terima kasih kepada Tuan penceramah kita, Tuan Fungsi PDM, Ahli Jawatankuasa UMNO bahagian, Ketua Cawangan, Ketua Wanita Cawangan, Pemuda dan Puteri Cawangan. Sebenarnya saya tak sampai hati untuk melalui sahaja PDM ini. Maka saya tinggal momentum, jaga kesihatan, jaga kita punya adab sopan selaku parti pemerintah, jangan terikut-ikut rentak orang lain. Dan yang paling penting, kita pastikan pengundi-pengundi kita akan terus bersama kita sehingga kita menang pada 11 hari bulan nanti. Jangan risau tentang saya nak maklumkan saya sihat. InsyaAllah saya tetap bersemangat dan saya mempunyai keyakinan yang tinggi. Terima kasih kepada Abang Jo, pengurusi PDM dan semualah mandak yang ada. Bagi saya, terima kasih mandak. Bagi saya, tuan-tuan dan puan-puan lah,
keluarga saya di Rengit ni, insyaAllah. Dan kita teruskan, semoga Barisan Nasional akan menang besar pada 11 hari bulan di N25 ini. Maju, 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 makmur, makmur, makmur. Barisan mesti, barisan mesti, rakyat Rengit pilih. Terima kasih. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak pergi menyantuni anak muda di Burger Azim. Terima kasih. PDM Rengit, Bandar Rengit Selatan. Bagi apa ni?